Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam maju Johor. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Fokus utama edisi kali ini, kunjung hormat ke pejabat Setiausaha Kerajaan Johor dan Pegawai Kewangan Negeri Johor yang baru. Sinergi MBPJ bersama media Johor diperkukuh. Sentuhan kasih MBPJ, ukir senyuman penerima. Sinari Ramadan MBPJ telah bakat kreatif masyarakat Pasir Gudang. Halakah dan khatam Al-Quran MBPJ semarakkan Ramadan. MBPJ terjah penginapan warga asing. Bersama saya Nadia Salim dalam Buletin Dinamik edisi Mac 2026. MBPJ menyampaikan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Mohamed Reda bin Datuk Abdul Kadir di atas pelantikan sebagai Setiausaha Kerajaan Johor yang ke-26 pada Februari yang lalu yang menggantikan Yang Berhormat Datuk Haji Asman Shah bin Abdul Rahman yang bersara wajib. Ucapan tahniah juga diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman di atas pelantikan sebagai Pegawai Kewangan Negeri Johor yang baru. Datuk Bandar bersama barisan pengurusan tertinggi MBPJ telah mengadakan kunjungan hormat ke pejabat Setiausaha Kerajaan Johor serta pejabat Pegawai Kewangan Negeri Johor untuk membentangkan hala tuju Bandaraya Pasir Gudang di samping memperkukuh hubungan strategik bersama kepimpinan negeri. Melalui pertemuan ini, pelbagai ruang kerjasama antara Kerajaan Johor dan MBPJ telah dibincangkan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan kepada masyarakat. Bulan Ramadan bukan penghalang kepada MBPJ untuk terus memperkukuh jalinan strategik melalui penganjuran majlis berbuka puasa bersama media Johor. Program yang telah berlangsung pada 16 Mac 2006 ini menjadi wadah penting dalam memperkenal dan merapatkan perhubungan pengurusan MBPJ bersama rakan media di dalam suasana santai serta penuh kebersamaan. Datin Paduka Hajah Hazlina di dalam ucapannya menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai medium penyampaian maklumat yang tepat dan berkesan kepada masyarakat. Beliau juga turut menekankan potensi besar Pasir Gudang sebagai kawasan industri utama negeri Johor, termasuk peranannya dalam Johor Singapore Special Economic Zone yang membuka peluang luas kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masa hadapan. MBPJ merakamkan penghargaan kepada semua rakan media atas komitmen berterusan dalam menyokong agenda pembangunan bandaraya. Di dalam kesibukan Bandaraya Pasir Gudang, Datuk Bandar bersama pengurusan MBPJ melapangkan masa berkongsi kasih dan menyatuni anak-anak yatim daripada Pusat Jagaan Daruhanan Pasir Gudang. Program yang berlangsung di Auditorium Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang berlangsung dalam suasana penuh mesra dan ceria. Meraihkan anak-anak ini, Datuk Bandar bersama pegawai-pegawai MBPJ berkongsi momen istimewa menerusi sesi membeli belah barangan keperluan dan penyampaian sumbangan duit raya di Bazar Aidilfitri Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. Program kemudiannya diteruskan dengan majlis berbuka puasa dan solat maghrib secara berjamaah di Masjid An-Nur Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. MBPJ komited dalam menyemai nilai kebersamaan dan keprihatinan dalam masyarakat. Beralih ke berita seterusnya, suasana malam di Pasir Gudang disemarakkan dengan penganjuran program Sinari Ramadan 2026 yang menampilkan kreativiti warga komuniti dalam menghiasi kawasan masing-masing sempena menyambut malam tujuh likur dan Hari Raya Aidilfitri. Membawakan tema Cahaya Ramadan menyatu komuniti, pertandingan kali ini jelas memperlihat semangat gotong royong serta kebersamaan masyarakat dalam menghasilkan hiasan yang menarik dan penuh identiti. Program yang berlangsung dari 14 hingga 16 Mac 2026 ini melibatkan beberapa lokasi sekitar Pasir Gudang dengan penyertaan 24 zon dan komuniti setempat dalam suasana penuh meriah dan kebersamaan. Penyertaan tahun ini melibatkan 3 kategori pertandingan iaitu hiasan lampu pintu gerbang zon, hiasan lampu balai komuniti zon serta pelita panjut kampung yang menampilkan pelbagai dekorasi kreatif dan unik. Keindahan susunan lampu dan pelita bukan sahaja menyerikan persekitaran, malah menjadikan tarikan kepada orang ramai untuk menyaksikan sendiri kemeriahan Ramadan di kawasan komuniti masing-masing. Penganjuran program ini membuktikan bahawa semangat perpaduan dan kreativiti terus menjadi teras dalam membina komuniti yang harmoni dan sejahtera di Pasir Gudang.
Meraihkan bulan Ramadan pada tahun ini, MBPG telah menganjurkan Majlis Halaqah, Khatam Al-Quran dan Iftar Jama'i pada 13 Mac 2026 yang lalu di Dewan Serbaguna Tunku Mahkota Ismail Yacht Center Pasir Gudang. Majlis ini berjaya menghimpunkan warga kerja MBPG dalam suasana penuh keberkatan dan pengisian rohani. Majlis pada petang tersebut diserikan dengan Majlis Khatam Al-Quran dan Tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman dengan tajuk yang menekankan keistimewaan Malam Lailatul Qadar serta galakkan untuk memperbanyakkan amalan khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Di kesempatan itu juga, MPPJ turut tidak ketinggalan menyampaikan sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim yang terdiri daripada anak warga MPPJ. Penyampaian duit raya ini telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hazlina binti Jalil Datuk Bandar Pasir Gudang. Suasana penuh harmoni ini diteruskan dengan majlis berbuka puasa dan menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Penganjuran program ini merupakan tanda keprihatinan serta sokongan terhadap kebajikan di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga kerja MBPJ. Susulan aduan awam serta timaan maklumat berkaitan permis rumah kedai yang disyaki dijadikan sebagai tempat penginapan tanpa kebenaran, satu operasi penguatkuasaan berkaitan penginapan warga asing telah dilaksanakan di kawasan perniagaan Taman Air Biru bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Selain itu, operasi ini turut memberi fokus kepada pemantauan serta tindakan terhadap permis yang melakukan pengubahsuaian di dalam bangunan tanpa kelulusan MBPJ. Sebanyak 17 permis telah diperiksa dan 8 permis telah dikenakan notis amaran atas kesalahan yang dikenal-pasti. Tindakan penguatkuasaan ini adalah bertepatan dengan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974/Akta 133. Tindakan ini mencerminkan ketegasan MPPJ dalam memastikan setiap permis mematuhi garis panduan yang ditetapkan. MPPJ akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa bagi memastikan kawasan pentadbiran kekal teratur, selamat dan kondusif untuk semua. Orang awam diminta untuk terus menyampaikan atau menyalurkan aduan kepada pihak berkuasa jika menemui sebarang salah laku di kawasan Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Berita itu mengakhiri perkembangan Buletin Dynamic bagi edisi Mac 2026 kali ini. Sepanjang bulan Mac, Pasir Gudang diserikan dengan pelbagai inisiatif yang mencerminkan komitmen MBPJ dalam memperkukuh pembangunan, kebajikan dan kesejahteraan komuniti. Daripada sentuhan kasih, penghayatan ilmu, jalinan kerjasama strategik sehinggalah usaha penguatkuasaan, semuanya memperlihatkan semangat kebersamaan yang terus subur di bandaraya ini. Di kesempatan ini, saya mewakili seluruh warga Majlis Bandaraya Pasir Gudang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua. Semoga Syawal yang disambut membawa kebahagiaan, keberkatan serta mengeratkan lagi silaturahim sesama kita. Saya Nadia Salim, teruskan menonton Buletin Dynamic edisi akan datang. Dengarkan juga Radio Dynamic Pasir Gudang melalui laman sesawang MBPJ atau aplikasi Radio Garden dan ikuti perkembangan semasa di YouTube MBPJ TV. Salam sejahtera. Assalamualaikum.